Oh. Nampak. Kau tengok dia detect objek unknown. Umur dia 560 tahun. Ini first time aku boleh try. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Jadi tengok aku. Okay guys, so hari ni kita nak tengok ada beberapa filter yang dikatakan tak boleh main waktu malam. Ataupun siapa-siapa yang ada sakit jantung ke apa, jangan main filter ni. Tapi aku tak tahu aku pernah tak buat video pasal benda ni. Kalau pernah tu kita buat je lah lagi sebab aku nak cuba pula. Kalau ada benda yang kita boleh nampak guna filter ni. Benda ni baru-baru je viral balik. Dikatakan filter ni sebenarnya ada sesuatu. Jangan berani-berani pakai filter ni kalau korang ada masalah jantung ke, ataupun korang ni lemah semangat ke. Jangan berani-berani. So filter apakah dia? Ada beberapa filter tau. So kita akan try pada hari ni. Let's talk about haunted photos. Ni aku so if you use this filter, you think it's just nothing. But if you wait a little longer, you will get jump scared. Don't use this filter, especially you're weak. If you try this filter even though you're weak, you can get heart attack. That's all guys, bye. And stay safe. Let's talk about Dia kata kalau kita pakai filter ni kita boleh terkena serangan jantung. Filter apakah? Nama dia haunted photo filter. Kejap lagi kita try. Bukan filter tu je tau. Ada banyak lagi filter. Guys, kalian kalau penakut jangan coba-coba pakai filter ini, teman-teman. Ni. Nama filternya itu haunted photo, teman-teman. Dimana Yoga ini tadi nyobain filternya. Horor banget, guys. Apa yang horor sangat? Yuk kita coba sekali lagi ya guys ya. Okay. Katanya teman-teman filter ini bisa mengungkap sisi gelap dari diri kita sendiri guys. Apakah kita mempunyai sisi gelap teman-teman? Sisi gelap daripada diri kita. Okay, dicuba. Teman-teman, aku jump scare ya. Maaf ya guys. Ini filternya emang jump scare abis guys. Tadi Yoga pertama kali nyoba langsung berhenti sedetik si jantung Yoga guys. Ngeri banget teman-teman filter horror kali ini ya guys. Filter ni macam tak adalah macam seram yang ada hantu ke apa. Tapi katanya filter ni ada jump scare. Okay, ni adalah budak-budak yang cuba try filter ni. Day 1 cobain filter ini. Day 1 macam tu je filternya. Trauma apa? Trauma filter. Itu je masalahnya. Sekejap. Jom kita tengok lagi. Filter yang... So I saw people using this filter to detect movement in their house, and I thought I would try it in my house where my husband passed away about a year ago, and it's the only place I found movement, and I'm kind of freaking out about it. So I saw people using Bapak scary. this filter to detect. Asli. Filter apa yang dipakai ni? Scary ya. Oh ni ke? Ni ke? Sekarang jam 2:30. Okay, yang ni seram doh. Takut. Adakah aku sepatutnya try? Ni apa? Okay. Kan aku lagi gabut. Aku cuba efek ataupun filter hantu benaran ada penampakannya. Aku lagi seorang-seorang kat rumah. Cuba kau try. Okay, ni kita save dulu. ikutan Ini dia tak. Ini dia dulu tu kan. Mesti tak ada apa pun. Ada filter. Oh my god. Wih, patut tak kita try kat dalam bilik ni?
Takutlah. Takut. Tu benda pula. Lemak. Masa sih? Biasanya di sini bunyi keretok. Ni orang try. Dengar. Mana ya? Keluar hantu? Keluarlah kau. Ada weh. Tuhan mampus. Apa? Ini tak ada. So I saw Okay. So, ada beberapa filter yang diorang cakap paling seram dekat dalam TikTok ni. First, filter ice black. Lepas tu, filter haunted photo yang tadi tu. Lepas tu, filter detect umur. Okay, itu aku pernah tengok. Filter limit. Lepas tu, ada lagi satu filter weh. Filter analog horror. Itu pun sumpah scary weh. Ni apa? Just please jangan pakai efek ni di muka kalian. Atau kalian akan filter apa? Untuk foto. Ni. Filter ini hanya dapat mendeteksi makhluk hidup saja. Okay. Filter ini hanya dapat Jap. Filter ini hanya dapat Itu je ke kau nak cakap? Katanya filter ini bisa mendeteksi hantu. Markicok. gak sih? Coba kita coba. Patu apaan lari? Dia lalu doh. Katanya filter ini Okay guys, so sekarang ni aku nak cuba dekat handphone aku. Takut. Apa darah tu? Okay, so kita nak try dekat handphone aku. Sekejap, ke tepi. Aku pakai iPad. So kita nak try dekat handphone. Nak terbengkak aku. Tapi kita harus teruskan video. Ni pukul 12 malam. Aku akan cuba filter-filter yang katanya tak boleh dipakai dan filter-filter yang boleh detect benda tu. Kita try buat dekat bilik ni ke ataupun kat luar. Kita tengok. Okay? Kau sabar jap. Alright. So, filter yang pertama yang aku nak cakap jangan pakai adalah filter ni. Okay. Ni, haunted photo. Besok lagi. Asal muka aku bapak kau. Aku terlupa je dia punya warning macam tu. Tu muka aku macam menggerutu. Lepas tu tiba-tiba kau. Ini macam jump scare je. Jump scare yang macam kau tengok. Dah 3 kali dah ni. Dah 3 kali dah aku terkejut. Cobain So, filter yang pertama ni dia bukan macam seram, tapi dia more to jump scare, terkejut. Okay, so next kita akan try filter yang diorang cakap scary, iaitu filter spirit filter. Kita tengok boleh tak paranormal camera update TikTok. Kita tunggu dia update. Macam-macam. Okay, sebelum tu kita akan try filter yang ni. Kenapa tak boleh? Kenapa mostly tak boleh? Bagilah aku try. Okay, korang mostly filter-filter yang boleh detect hantu ni tak boleh pakai. Aku pun tak tahu kenapa weh. Okay, dia macam aku buat ke kamera sana tak boleh. Tak ada apa-apa. Lepas tu sekali no. Oh my god, it's scary tu filter ni. Sumpah malam-malam kalau buat. Oh my god. Weh, macam bomo weh. Filter ni dia buat muka kita jadi macam seram sikit lah. Okay, seterusnya. Filter ni. Auto auto macam kena tumbuk mata aku. Sumpah. Ni scary juga weh. Sebab dia buat nampak macam mata gelap macam tu. Okay, seterusnya untuk foto kita dah try. Filter deteksi umur viral filter. Okay, kita try. Yang kata ni pun tak boleh. Kita try.
Oh. Nampak ke? Kau tengok dia detect objek unknown. Umur dia 560 tahun. Ini first time aku boleh try filter ni. Weh, pelak lagi dah. Tak nak. Aku benci dah dengan lagu tu lagi. Okay. Kita dah try filter yang tu. Filter limit pula. Limit filter. Ini dah lain macam ni filter ni. Okay, kenapa filter ni? Ada apa-apa ke? Aku sepatutnya tak boleh. Kenapa? Tak ada apa-apa pun. Dia macam black and white je. Okay, kenapa filter ni? Aku pula terkejut tengok muka ni. Okay, tak ada apa-apa pun. Kau okay je? Limit filter okay? Okay, last kali filter analog. Filter, okay ni. Ni diorang kata seram. Betul ke seram ni? Okay. Analog. Hello? Hello? Tak ada apa-apa pun? Dia macam mengapa kita macam throwback ke zaman berapa tahun selepas ni. Okay. Ni dia kata pun seram ni. Kau tengok. Ih. Patutkah aku try? Lagu kot yang seram. Okay, seterusnya filter analog. Yang ni ke? Ni ke? Ni filter apa? Tap screen. Kenapa semua yang aku buat semua tak seram pun? Oh, ni. Kan analog. Oh, macam tu terbalik kan? Scary tu. Yang ni dia macam black and white macam tu. Oh my god. No guys, no. Analog tu mana? Aku perlukan filter analog tu. Malam-malam aku pakai filter yang diorang kata seram. So guys, setakat yang aku pakai ni, alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadi. Dan itu je lah yang aku nak tunjuk kat korang. Filter-filter yang diorang kata tak boleh pakai waktu malam. Kok lah ada benda yang jadi kalau aku pakai kan. So aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Dia macam biasa, korang suka